Apa vitamin yang penting untuk kita kawal asid urik? Macam mana? Apa vitamin yang penting? Baik, kalau anda first time tengok video, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe atau follow dan komen saya dah subscribe. Okey, dia bermula daripada pemakanan lah. Daripada pemakanan, kalau kita nak kawal asid urik, elak dululah makanan yang tinggi purin. Saya suka pesan kepada pelanggan kan, kita nak pakai sendi kita, kaki kita ni lama lagi. Especially orang muda sekarang ni ramai kena gout, umur 30-an dah kena gout. Jadi kita nak pakai lama lagi kan. Ingat anak, ingat isteri. Okay, jadi kita kena serius lah dalam bab gout ni. Maksudnya kena pantang. Elakkan perut, benda-benda organ dalaman kan. Kena study, kena belajar. Tengok banyak info dekat internet. Apa yang boleh makan ni, apa yang tak boleh makan. Tinggalkan dulu benda tu. Kawal. Tapi kalau macam termakan juga, nak buat macam mana? Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pembuangan usus kita. Kalau usus kita mantap, maka dia mudah untuk buang dulu purin tu, siap-siap kan. Kalau banyak sangat lah. Jadi macam mana nak mantapkan? Simple saja, boleh amalkan alfalfa contohnya, sebab dalam tu ada fiber. Boleh amalkan daun sena juga. Okay. Kemudian yang ketiga, kita kena cuba untuk bakar asid urik tu. Bakar asid urik tu dengan pengambilan B-complex. B-complex ni banyak sangat fungsi. Tubuh kita sangat perlukan. Jadi salah satunya kalau untuk asid urik ni, dibantulah untuk bakar benda tu. Okay, kemudian ialah polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia akan naikkan metabolisme. Dia akan bantu sistem tubuh kita supaya stabil. Stabil ni maksudnya apa? Maksudnya sel kita tu dia pening tau. Sel kita tu pening. Bila sel kita tu pening, mungkin sel tu pun dah tua kan, dah lama, fungsi dia pun tak mantap macam dulu. Jadi bila kita ambil polyphenol, dia akan bantu untuk betulkan kerosakan sel, betulkan fungsi sel, naikkan tenaga sel, dan kita pun dia akan bantulah untuk kalau ada yang sakit badan, dah sakit gout kan, dia akan bantu untuk kontrol keradangan, tahap kesakitan yang ada masalah gout tu. Dan banyaklah benda yang dibuat. So jadi macam mana nak pilih benda ni, nak combine macam mana, nak pilih macam mana, boleh contact saya di link bio ataupun di link yang saya sediakan dalam description.